sekarang kita akan mulakan bahagian jahitan. Yang pertama kita akan cantum dulu bahagian bahu, depan dan belakang. Okey, anda yang newbie sila peniti ikut tanda basi jahitan lah yang telah kita surih. So, letakkan jarum dulu di dalam kain. Kalau saya akan letakkan dia ke hadapan sedikit jarum ni supaya kita akan reverse dahulu untuk kekemasan jahitan lah. Okey, pastikan jarum letakkan dulu di dalam kain. Lepas tu baru kita turunkan tapak. Okey, kita reverse dahulu dan boleh terus menjahit. Okey, cara sekiranya tak ada pergerakan kat sini, tarik sedikit benang yang lebih ni ke depan ya. Kemudian boleh handle, pegang yang ni, kain depan ni. Dan yang ini pegang untuk kita tahan. Jangan tarik, cuma untuk kita tahan sahaja kain. Dan matikan jahitan. Okey, sekarang kita akan iron ataupun gosok buka jahitan yang kita telah jahit tadi. Okey, sekiranya tidak iron boleh, cuma nanti jahitan kita kurang kemas lah. So buka jahitan kita, dan nama claim ni kita namakan dia claim belah kangkung ya. Okay. Dapat macam ni, so kita akan tebuk bahagian leher kita dahulu. Okay. Pastikan dia sama, dan yang bahagian ni pun kita iron sedikit lah, lipat dua. Iron sedikit sahaja untuk kita tandakan bahagian tengah-tengah. Okey, setelah iron, kita ambil bahagian bulan baju. Okey, pastikan bulan kita ada garisan bahu, dan ini adalah barisan bahu di atas kain atau di atas baju kita. So, letak bulan baju ni. Okey, garisan bahu letakkan pada garisan bahu. Okey, peniti. Bahagian ini menjadi bahagian belakang. So, ini bahagian hadapan. Gunting sahaja mengikut garisan bulan ni. Bentuk bulan ya. Okey. Kita akan buat belahan bahagian hadapan. Panjang belahan boleh sahaja untuk dewasa 4 inci, untuk kanak-kanak 3,5 ataupun dewasa 4,5, kanak-kanak 3,5 lah. Okey, kita tandakan 3,5 untuk kanak-kanak, 4,5 untuk dewasa. Dan kita belah bahagian bahagian baju, bahagian leher kita dah tebuk macam ni. Okey, tadi kita dah gunting bahagian belahan leher. So sekarang kita ambil bahagian lapik dan kita lipat dua. Okey, sama juga kita akan gunting bahagian belahan pada lapik ni sama panjang dengan belahan di leher. Okey, tadi kita potong 3,5, so kita letak tanda dulu 3,5 dan kita gunting belahan ni sehingga kepada 3,5 tadilah.
Okey. Kemudian kita ambil bahagian baju kita, bahagian badan. Letak dia di bahagian luar. Okey. Ambil lapik. Lapik pun bahagian luar. Ini bahagian luar ya. Okey, untuk lapik, sekiranya kita nak dia lebih keras, boleh letak dengan kertas gam. Tapi kalau tak letak pun, tak ada masalah ya. Okey, letak bahagian luar bertemu dengan bahagian luar baju. Saya tanda. Okey, ini bahagian luar ataupun SD sebelah luar ya. Bahagian luar bertemu dengan bahagian luar. Peniti. Samakan dan penitilah. Kita akan jahit suku inci bahagian ni. Okey, kita akan jahit bahagian sini. Dia akan meruncing sedikit di bahagian bawah dan kita akan alih sedikit satu mata jahitan, barulah kita sambung jahit belahan sebelah lagi. Okey, sekarang kita jahit yang ini. Okey, besar jahitan kurang daripada suku inci, lebih kurang dalam 1 hun sahaja ya. Okey, turunkan dulu jarum. Kedepankan sedikit. Okey, saya tarik dia macam ni supaya kita semua boleh nampak, dan reverse dahulu. Okey. Lihat ya, di sini serongkan sedikit, lebihkan sedikit dalam 1 hun, letak jarum, kemudian angkat tapak, baru kita pusingkan jarum kain. Okey, mesti melebihi daripada belahan yang kita buat tu. Lebih kurang dalam 1 hun. Lepas tu letak tapak balik, jalankan manual pun boleh. Kita punya jarum sebanyak 1 atau 2 mata jahitan lah, bergantung kepada belahan kita tu. Okey. Kemudian sebelum pusing, pastikan jarum berada dalam kain, baru angkat tapak dan pusingkan kain. Okey, sekiranya mata jahitan kecil, buat 2 mata jahitan, tapi kalau mata jahitan besar sikit, buat 1 pun cukup. Okey, letak balik tapak atau turunkan tapak dan kita sambung jahitan tadi. Matikan jahitan. Okey, bahagian lapik kita jahitkan seperti siap jahit seperti ini. Jangan keluarkan lagi bahagian leher ni. Okey, kita jahit piping. Okey, pastikan kedudukan leher seperti inilah, leher baju. Supaya mudah untuk kita handle piping kita tadi, piping kita nanti. Okey, ambil piping, potong bahagian sini, bagi dia rata. Kemudian lipat 2 piping kita. Okey, lipat 2 piping ni. Okey, letakkan bahagian yang terbuka di dalam di atas lapik tadi. Okay, tak perlu sampai hujung, lebih kurang 1/2 inci daripada lapik ni kita mula jahit piping. Bagi newbie, pastikan anda jelujur peniti dan jelujur dululah. Okey, sebab nak jahit piping kita tak boleh tarik-tarik dia. Okey, letakkan jarum dahulu. Kedudukan baju kita mesti di bahagian luar ya.
Okey, turunkan tapak. Start jahit. Pastikan jangan tarik piping semasa menjahit ya. Lebar jahitan lebih kurang suku inci atau 1/4 inci. Okey, kita jahit sehingga habis. Okey, kemudian kita snap bahagian. Kita akan snap sikit bahagian melengkung di bahagian leher ni supaya mudah untuk kita bentukkan kita punya piping, ataupun kita mengurangkan sedikit renggangan pada bahagian leher. Okey, sekiranya terdapat sedikit ataupun tak sama bahagian ini, okey, boleh jahit semula. Untuk kadang-kadang kat sini dia bahagian sini dia ada pecah-pecah sikit kan, okey, ataupun dia tidak lekat. So kita boleh je jahit daripada dalam ni ataupun pada bahagian badan baju, bukan pada lapik ya. Cuma pada awalnya pastikan kita jahit bahagian luar ataupun bahagian lapik lah. Pastikan setiap kali kita nak pusingkan jarum tu ataupun kain, mesti jarum berada di dalam fabric atau kain ya. Okey, bahagian ini bersudut. Kita kena gunting sedikit supaya bahagian luar tidak berkedut. Okey. Yang ini bahagian sini dia bersudut. Okey. Kita gunting sedikit serong. Tapi pastikan tidak tergunting pada benang. Okey. Lepas tu terbalikkan piping kita ni ke dalam. Okey, ambil peniti untuk kita tarik bahagian sudut ni. Okey, terbalikkan ke dalam. Kemudian kita akan tindih. Kita akan tindih bahagian atas ataupun bahagian badan dia piping kat dalam, kita tindih bahagian badan. Caranya sama juga, kita masukkan kita punya lubang leher ni kat dalam supaya kita senang handle ya. Okay, tindihkan. Bagi newbie, pastikan anda je lujuk. Okey, masa tindih pastikan piping
di dalam, bukan keluar macam ni ya. Bukan keluar macam ni, tapi pastikan dia betul-betul masuk kat dalam. Okey, start ataupun mulakan jahitan di bahagian belakang. Ya. Mulakan jahitan di bahagian belakang. Okey, turunkan. Okey, semasa memulakan jahitan ini, tak perlu matikan, teruskan sahaja. Semasa nak pusing bahagian yang bersudut ni, letakkan jarum, angkat tapak, pusing. Dan turunkan jarum, turunkan tapak untuk kita start balik atau mulakan jahitan kita. Turunkan jarum. Okey, yang ini bentukkan sedikit bentuk V ataupun boleh sahaja letakkan jarum, pusingkan kain, ratakan bahagian belahan ni seperti ini. Baru kita turunkan tapak, manual, buat satu mata jahitan sahaja. Kemudian angkat tapak dan pusing, sambung kita punya jahitan. Okey, semasa nak mematikan jahitan ni, pastikan jahitan tu sama-sama bersambung ya. Undur setapak saja sudah cukup. Okey, siaplah cara untuk kita jahit piping. Dan untuk kekemasan piping ni, kita ayarlah. Okey, siap untuk jahit piping.